Kadang-kadang anda pernah tak tengok macam orang shoot video POV kan? Video POV tu dia macam point of view lah. Jadi macam contoh orang tu nak buat macam projek-projek DIY. So dia orang akan shoot macam dia tengah buat kerja nampak tangan je kan. Okay, so apa benda yang dia guna nak dapatkan shoot yang macam tu adalah gunakan benda yang macam ni Okay. So untuk yang macam saya punya ni adalah daripada Telesin. Untuk yang Telesin ni saya boleh katakan dia agak berbeza dari yang lain Sebab apa? Sebab Telesin ni dia punya feed dia kalau boleh tengok kan. Macam tu Lagi satu dia ada macam fast lah untuk kita nak cabut, nak buka macam tu, nampak? Okay, so tinggal pasang je balik macam tu kalau kita nak guna. Lagi satu kalau macam contoh nak buat yang lasak-lasak kan, kadang-kadang kita takut dia bergoyang macam tu, dia akan bagi sekali dengan strap yang macam ni. Jadi strap ni kita boleh gunalah untuk kita nak pegang dia macam itu. Kemudian kita pakai strap ni, kita letak je macam ni. Okay, so untuk yang Telesin ni boleh guna dengan handphone boleh, dengan GoPro pun boleh. Macam saya ni, saya guna dengan GoPro lah sebab saya nak buat video POV gunakan GoPro. Jadi yang ni dia ada macam ni. Nampak? Okey, so bentuk dia macam ni, belakang dia macam ni Jadi belakang ni kita boleh fitkan dia dengan kita punya leher tengkuk kita lah. Macam tu. Kemudian kita tekan macam ni, jadi dia akan terletak macam tu. Okey. So nak dapatkan dekat mana benda ni daripada Telesin, boleh tengok dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.